Kau yellow card. Ya Allah, dia bagi letak nama siap. Ya Allah, aibnya. Match day hari kerja 5:30 PM. Tapi kita tengok ha guys, penuh. Alhamdulillah. Sampai hujung ni zone 3 sampai hujung. Kalau nak tahu hujung ke tak, kat situ kan ada rumah sampah kan? Kat situ. Situ. Orang masih parking sampai situ. Ya. 5:30. Miracle. How? Macam mana orang boleh lepas keluar daripada waktu kerja ni? Ke semua businessman? Tak tahulah, tapi miracle lah. Hari ni kita bawa tumbler nak simpan ikus. Alah, jealousnya orang pakai baju jersey yang tu. I cannot. I hari ni kerja, so kena pakai baju ni. Orang pakai jersey yang turquoise tu bestnya. Wah, shock. Yalah, ada aktiviti dekat sini. Keselamatan Shopee Cup. Alah, jealousnya orang pakai jersey yang turquoise tu. Habis kita kerja, tak mana boleh pakai jersey. Baju ni ampun lagi. Ni polis dia mengawal bahagian away. Kejap kita tunjuk. You guys tengok kat sini polis buat barisan untuk keselamatan. So penyokong home lalu ikut yang besar ni. Penyokong yang away dia lalu ikut sini. Ini untuk keselamatan lah, supaya tak cakar-mencakar di antara satu sama lain. Ada kempen anti bully #Justice for Zara. #Johor Safe Zone. Bully bukan beraya Johor. Mantap Southern Volunteers. Tengok patung pakai pun jealous guys. Suasana petang petang di Stadium Sultan Ibrahim. Lain kan? So kalau berpeluang pergi match petang, tengok reflection dekat HQ Cube JDT ni. Comel kan? Kita nak tinggalkan tumbler kita sebab kita adalah seekor badak yang sangat suka minum air yang sangat banyak. Jadi tidak. Kita letak. Ini senarai barang-barang yang tak boleh bawa dan kita nak pergi semak barang beg kita dengan baju kita. So mari kita. Assalamualaikum kak. Assalamualaikum. Okay, tak boleh bawa tinggalkan kat sini. Nanti balik ambil balik semula kat sini. So hari ni kita simple je sebab kita hari ni kerja. So kita tak boleh nak pakai jersey. Nak bawa jersey daripada rumah tu ampun lah, tinggalkan dalam kereta dengan panas-panas. Kesian jersey aku. So marilah kita. Oh, Lion City Sellers lah nyanyi. Assalamualaikum. Okay, terima kasih. Tinggi no guys. Mari kita. Kepada penaja-penaja, inilah keadaan di stadium kedai-kedai stadium. Sentiasa ada yang membeli makanan dan minuman. Surau wanita. Petang. Wah, macam EPL, macam English Premier League. Suasana petang di Stadium Sultan Ibrahim. Dekat situ nampak tak guys? Tu media media. Oh, let's go! Kick off! Selamat datang ke Stadium Sultan Ibrahim, penyokong Lion City Sailors dari Singapura. Dan mungkin ada yang daripada Malaysia dan negara-negara lainnya ya. Selamat datang, selamat datang. Ini
ni boleh orang boleh landing lah. Ini time dia landing. Ni kamera untuk piala Shopee. Kamera ni dia letak dekat sebelah sini, dengan ada lagi satu yang dekat sebelah sana. Wiring dia tarik ke sebelah sini. Mikrofon dia letak belakang tiang gol dengan dekat tepi sudut. Ada kain rentang dekat sini. Tak nampak apa ni, tapi mungkin daripada atas tu boleh nampak apa yang diorang tulis lah. Tapi kat untuk piala Shopee ada siaran langsung tu, dia letak dekat skrin besar kat situ. Dan kalau korang tengok sekeliling ni kan LED board, tidak seperti ACL, AFC punya, dia menyala. Tadi nampak ada kereta Hyundai lalu. Kalau AFC, bawa AFC dia tak bagi LED light sini dia tak bagi, dia akan gantikan dengan papan iklan kayu yang biasa tu. Tapi sebabkan hari ni adalah Shopee Cup, piala Shopee, jadi dinyalakan LED di Stadium Sultan Ibrahim. Hey, oh! Allahu Akbar kabira! Ya! Sorry kak, sorry. Dah, main. Dekat piala Shopee dia announce yellow dekat skrin besar tu. Kau yellow card. Ya Allah, dia bagi letak nama siap. Ya Allah, aibnya. Yo. Arif Aiman sedang fokus laser fokus. Dia hanya nak main sekarang ni. Sekarang ni Lion City Sailors tak puas hati Tengok dekat depan. Depan tu dia kata awak masuk dalam. Masuk dalam. Dalam. Lagi. Dah lah, orang nak main bola. Let's play ball. Okay, go. Let's play ball. Dah, play ball. King possible no penalty pula. Alamak, tak tegas lah. Tapi nak buat macam mana, nama pun piala Shopee. Tadi dia bercakap dengan ref. Ref ni pula sila masuk. Cuba yakin dengan diri sendiri. Alah. Gol! Come on. Okay, nampak ref sedang. Okay. Gol! Ya! Penalty kan? Kalau tak masuk, dia bagi tengok muka. Puyo, untuk piala Shopee visual untuk gol lain macam ni dia punya visual. Tak ada keluar nama. Hey, sebut nama dia. Cepat. Kenapa tak keluar nama dia? Cepat sebut nama dia. Kita nak main bola dia. Ya! Tak reti sebut nama dia. Ipin. Dekat Stadium Sultan Ibrahim ni, masalah kalau main siang, dekat kawasan C ni panas Kawasan C dengan kawasan atas ni panas. So kawasan away pun panas kat situ. Saya nasihatkan pakai krim tabir suria, cermin mata hitam, topi dan yang boleh melindungi muka dan dibenarkan masuk dalam stadium. Ada satu insiden dekat situ. Sultan Ibrahim ditunjuk ada mata 1 JDT, 0 Lion City Sailors. Dan kalau nak tengok kat TV boleh, kat depan mata ni pun boleh juga. Ada pilihan lah. Oh, Ipin menunjukkan aksi, mendapat keyakinan kembali setelah menjaringkan gol yang penting untuk perlawanan yang lepas. Ya!
Tak tahu. Oh, Joao. Tak. Nacho Mendes. Yeah! Let's go! Masuk. Allahu Akbar kabira wa hamdil katsira. Ya Allah, ya. Oh, Allahu Akbar. Ya Allah. Macam laksa. Ya Allah, tu dah bergulung dah. Burung dua ketul ni juga ya relax kat sini. Tak ada apa-apa aksi, dia boleh duduk kat sini. Orang tengah berperang kat sini. Ball boy dia pakai baju satu set Adidas daripada kepala, jaket, dan petang macam ni pun dia orang pakai jaket Adidas. Panas. Let's go. Let's go. Sini ada robotan kat sini. Tepi, bagi kita orang nak gol, tepi. Ya. Oh, ya Allah ya Tuhanku. Oi, bukan rezeki, ya Allah. Dekat depan tu memerlukan perhatian medik. Minit ke-22 nak masuk minit ke-23. Sini tu boncang apa tu? Cakap pasal apa tu? Sempat lagi dia orang dengar tak? Kau buat macam ni, kau buat macam tu, okey? Okey lah, yelah. Okey. Ya, ambil bola. Ayuhlah jalankan kerja. Oi, kenapa pasang air? Ya Allah, kenapa berair kat sini? Automatik. Lupa nak turn off ke apa? Yang linesman pun pelik, kenapa ada air kat sini? Lupa nak turn off automatic air. Kesian. Ya Allah, mandi. Siapa yang tak mandi? Bolehlah mandi sekejap kat sini. Yeay, sejuk sikit. Allah. Aduh. Apa yang mereka bincangkan ni, kau kat sini, kau tukar dengan member kau yang ini. Semua cakap Spanish. Tiba-tiba Arif Aiman kena cakap bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Sian Arif. Boleh ada water break pula. Dah macam basketball. Ada angin IKEA kat sini, sedap. Ada angin. So kita sengit sekejap. Kasih gol, come on, let's go, gol, Allahu Akbar kabira Muhammadur Rasulullah katsira. Ya Allah. Oh, kosong di sini ya, tak perasan. Kelaju juga dia orang ditutup. Seorang satu jaga macam basketball 5 on 5. Astaga. Dia mencari celah. Oh, sedapnya angin daripada IKEA. Aik habis. Kena jaga dengan nombor 6 ni Allahu Akbar. Air dah masuk, dah tembus. Ya Allah, dia bagi balik kenapa? Kena bagi orang lain. Ya Allah. Sama je kau 2 kali 5. Let's go. Let's go! Ya! Allahu Akbar! Allah! Dut! Ya Allah! Ya Allah! Bagi kat member! Ya Allah! Tu bukan member! Macam nak hujan, ada awan yang banyak ya. Takut hujan sebab tadi sangat panas. Kebiasaan siang panas, nanti malam hujan. Tapi insyaAllah tak Kita mendoakan cuaca yang baik. Allahu Akbar. Tolong, jatuh. Samu, ya Allah. Dia main benda, banyak game bagus untuk asah skill pemain dan tengok keupayaan gel pasukan. Masalahnya injury. Masa tambahan 4 minit. Let's go. Kasih terobos. Masuk. Allah bagi kat Samu dengan member baru sakit kaki tadi.
kenapa sikut orang? Ha? Kau kenapa sikut orang? Half time JDT 2 Line City Sailors kosong. Dia terus masuk iklan Shopee. Kemudian yang kat bawah ni semua adalah sponsor penaja untuk piala ini. Sekarang nak 6.30 6.20 sekarang ni. So kita layan pancut. Tadi penat kan balik kerja terus pergi sini. So kita relax je. Dekat sini kan sebenarnya ada lambang Nike tau. Tapi lambang Nike ni ditutup kerana penaja utama piala Shopee ni adalah Adidas. Buktinya dari tadi dekat skrin besar ni banyak iklan Adidas. Kemudiannya ball boy dia orang pakai baju Adidas daripada kepala sampai kaki semua Adidas. Okay, dekat atas ni juga dekat kawasan Upper C dekat sini boleh nampak ada speaker. So speaker ini membuatkan audio untuk Stadium Sultan Ibrahim ni bersirkulasi dengan baik. Ini jualan hari gaji, beli sekarang. Piala Shopee ni suruh kita shopping dekat Shopee. Inilah penaja. Kalau penaja adalah platform membeli belah. Kita tengok pemain simpanan yang duduk dekat bench macam ada sumari. Nampak macam Shihan, Nazmi Faiz. Lepas tu tak nampak sangat yang mendepan-depan tangan tu Nazmi Faiz. Dia letak 2-0 kat sini besar. My goodness. Tutup! Ya! Nampak tak iklan yang di Santa Fe ni? Santa Fe ni boleh lalu lah kat sini. Kalau dekat AFC dia tak bagi sebab ini semua distraction pada dia. Oi. Oh ya Allah, Arif. Wish, gadah. Dia suruh pergi sana. Anas pula tu bagi tahu orang dia nak pergi situ sebab Arif ada kat situ. Uish, ya Allah, dia tak bagi. Oi, apakah itu? Dia depan gawang yang luas. Kemudian di skrin, maka tertutuplah harapan. Ya Allah. Seram-seram. Ini macam ada check possible penalty je sebab dalam kotak penalty dan dia tengah bercakap dengan bilik VAR. So sekarang ni mana Samu? Samu kapten kan? Samu bantah lah. Yang member ni dari tadi nak minta kita depan nak penalty. Member tengah bercakap dekat dalam earpiece. Lepas tu member kat belakang tengah bersorak lagi kuat. Sengaja. Sambung main dulu. Clean. Arif direhatkan. Tak jadi. Asal sampai pengadil ke sana? Oh, gaduh. Pengadil dengan coach. Maksudnya tak faham. Mana Arif tu terus main? Alah, sambung keluar. Wah, piala Shopee ditunjuk lah sub siapa masuk. Sub on. Hafiz!
Mak Saleh ni semua tak boleh pakai. Last kena pakai budak Melayu juga. Allah. Oh, kelas kabut. Susah tu berlari ke depan angkat bola. Aku kaut. Kena kaca dengan apa? Tak ada. Game on. Continue main. Pengadil tak cakap apa-apa. Main je. Oh, Afiq captain. Wah! Mantap Afiq bagi bola dekat Arif. Baru betul. Ipan! Ya Allah, Ipan! Medik lari. Cergas. Selamatkan player defender awak. Gol 7. Makin gelap. So makin nampak terang lampu Stadium Sultan Ibrahim. Kita layan Chan. Jangan tinggalkan sampah Ni bawa balik kalau tak buang dalam tong sampah Afiq captain. Aura Afiq jadi captain lain Ya Allah, Akbar kabira. Engkau dia bagi ku yellow dia bagi kat Afiq. Allah, keluar muka Afiq. Ya Allah, aib dia keluar. Aib betul, dia letak yellow. Afiq masuk lempat. Kau kenapa kelang kabut ni JDT? Kau biar je Afiq Fazail tu jaga kat situ. Ya Allah. Kata offside, biar kata tak offside. Cuba seia, sekata, sehati, sejiwa. Apa? Boxon! Boxon! Itulah rajin-rajinlah tengok terowong Rajin-rajin tengok terowong. Rajin-rajin tengok coach. Dekat tepi tu dia bagi arahan. Dekat tepi tu dia panggil orang. Dah boleh nampak dah. Ada kapal terbang. Wah. Dan dia ya. Allahu Akbar, mampus. Krem. Tiba-tiba siapa bagi arahan suruh masuk lah? Semua masuk. Semua masuk. Perahu pula. Allah Akbar, apa benda ni? Panggil perahu. Selesa. Ya Allah, perahu. Tak jadi pula. Kau relax Tadi pun sama dekat depan gawang tadi. Apa sih? 9 minit. Dia sub semua orang bagi rasa. Oh, Jonathan Silva. Oh, masuk siapa? Agak dah Syarul Sa'ad masuk. Let's go. Bukan yellow ni. Asal bang sedar yellow. Tiba-tiba haid betul tak? Ya. Turunkan semua pemain kamu.
Rasalah bermain dengan JDT dan sebuah player. Oh, Lionel Messi keluar. Ih. Ya. Orang kata main kan. Kau nak ajak minta-minta ihsan tak dapat bang. Bahaya sih Mira Zapal ni. Tapi dia orang dah penat ni. Dah hujung-hujung ni nampak give up. Bing Shui. Happiness comes with Bing Shui post match. Suka meleweh lepas match. Bukan apa. You had to see. Look at the traffic. Bro, you want me to stay in the car and then membazir petrol aku ke? Tidaklah. So we have to be smart. We have to be smart. Kita kena bijak menggunakan petrol kita. Jangan duduk dalam kereta pakai aircon. Kedai banyak. Duduk dalam kedai. Kereta saya dekat zon 3 tu. Macam nak jalan? Mari kita healing dekat sini. Kita duduk-duduk lepak dekat tangga stadium. Jasmine Milk Tea. Yes. Buffet ni aku timbak betul-betul kat tengah-tengah dahi dia. Sial dia.